satu ketika dulu you kata lantikan politik tu salah guna kuasa. Hari ini tiba-tiba boleh kata lantikan kuasa tu untuk membalas jasa orang. Termasuk daripada Anwar Ibrahim sendiri mengenai Azam Baki itu. It was very very instrumental for me. Sebab pada sebelum ni mereka cakap Azam Baki ni musuh negara. Lepas tu dia diberi lantikan 2 kali Dan bila tiga kali. Dan selepas tu bila Nurul Izzam waktu sebelum polls tu lah, dia cakap saya akan tentang benda ni. Anwar boleh pergi ke Kongres itu dan defend Azam Baki. Yang peliknya bila Anwar kata Azam Baki ni berani, dia tak jumpa orang lain yang seberani Azam Baki. Okeylah, Azam Baki berani sebagai KPS PRN. Yang kau ni tak berani, kenapa? Kau ni Perdana Menteri, dah dulu kata ada salah laku, kau siasat lah salah laku Azam Baki. Berani, dia beranilah. Tapi kan kau ni tak berani, kenapa? Satu lagi, takkan tak ada lagi calon-calon lain dalam SPM yang berani? Betul. Maksudnya, adakah orang-orang di dalam SPM ni penakut? Is that what he's saying?